Sejak saya dapat anak pertama ni tuan-puan, baru saya sedar yang apa guru-guru saya pesan sebelum ni, benda tu benda betul. Alhamdulillah, saya dah berkahwin. Anak kami yang pertama pun usianya dah cecah 1 tahun 7 bulan. Jadi daripada bacaan saya sebelum ni pun, guru-guru kewangan pesan untuk sediakan tabungan untuk pendidikan anak-anak. Jadi bila saya tengok situasi semasa ni tuan-puan, keadaan semasa ni, kalau saya simpan dalam bentuk ringgit, nilai ringgit, simpanan anak saya makin lama makin susut. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah, saya baca balik sejarah, rupanya duit kita ni selepas 1970-an, duit dolar Amerika tidak disandarkan kepada emas. Jadi apabila duit dolar tidak disandarkan kepada emas, mata wang lain pun tidak disandarkan kepada emas. Jadi bermaksud duit kita ni ada keberangkalian akan jatuh. Dan memang berlaku, dia akan jatuh jangka masa panjang, dia akan menyusut. Sebab tu kalau tengok nilai mata wang kita, kalau tengok 20 tahun lepas, nak beli karipak pun 5% untuk sebiji karipak. Sekarang ada karipak jual RM1.50, RM1 untuk satu karipak. Nilai mata wang kita makin rendah sebab kita terpaksa membeli harga barang yang lebih mahal untuk dapatkan barang yang sama. Jadi bila saya fikir balik sejarah ni, saya kata tak boleh ni, kena cari instrumen lain yang saya rasa berbaloi untuk jadikan simpanan pendidikan untuk anak saya untuk jangka masa panjang lah. Untuk dia masuk universiti, maka tak perlu berhutang lagi, tak perlu meminjam. Tabungan yang ada insya-Allah cukup untuk dia melanjut ke pelajaran. Bila saya tengok pasal emas, saya tengok daripada sejarah, emas 20 tahun lepas secara konsisten beri pulangan 10% tahun. Tapi tahun ni saja setahun emas naik lebih 50% tuan. Rasa macam wow, kalau aku simpan dalam bentuk duit, kemungkinan duit aku akan susut. Tapi kalau aku simpan dalam bentuk emas, emas naik dekat 50% setahun. Tahun ni lah agak rare sebab secara purata emas tu naik 10% setahun je. Tapi bila emas naik dekat 50% setahun, saya rasa oh, lepas tu bila saya ubah tabungan anak saya terus convert kepada emas. Sebab sekurang saya tahu walaupun emas itu dia ada naik turun, tapi tak ada masalah. Emas turun, dia tetap emas. Sebab emas saya menabung untuk anak-anak adalah emas fizikal. Jadi kepada tuan-puan yang di luar sana yang ada anak, tuan-puan rasa nak letakkan tabungan untuk anak-anak, menabung untuk jangka masa panjang, janganlah. Tabungan mereka tak susut nilai jangka masa panjang, maka saya boleh sarankan tuan-puan menabung emas untuk anak-anak. Cara yang termudah sekarang menabung di akaun emas Public Gold.